Mat Kilau, pejuang tanah Melayu, berani berjuang menentang musuh, pantang berundur walau diseru, jiwa pejuang teguh dan utuh. Ilmu di dada, tajam berbisa, muslihat perang penuh bijaksana. Demi bangsa, rela berusaha, menjaga maruah hingga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Alia Balkis binti Nur Hamizan, murid tingkatan 4 dari SMK Datuk Mahmud Mat Pekan. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini. Saya berbesar hati untuk berkongsi ulasan sebuah buku yang sangat menarik dan penuh inspirasi, iaitu Mat Kilau Pahlawan Pahang hasil karya Abdul Latif Talib. Nombor perolehan 009369. Buku ini mengangkat kisah perjuangan seorang pahlawan tanah air yang terkenal dengan keberanian dan semangat juangnya dalam menentang penjajahan British. Kisah Mat Kilau bukan sekadar cacatan sejarah, tetapi juga satu sumber inspirasi yang penuh dengan nilai-nilai murni yang boleh kita jadikan teladan dalam kehidupan seharian. Melalui ulasan ini, saya akan berkongsi isi kandungan buku, keistimewaannya serta pengajaran yang boleh kita ambil sebagai pelajar. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat dan menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam diri kita semua. Buku Mat Kilau Pahlawan Pahang hasil karya Abdul Latif Talib mengangkat kisah perjuangan seorang tokoh hebat dalam sejarah tanah air, Mat Kilau. Sebagai seorang pejuang yang berani menentang penjajahan British, Mat Kilau dikenali kerana keberanian, kebijaksanaan dan semangat juangnya yang tidak pernah luntur. Melalui gaya penceritaan yang menarik dan mudah difahami, penulis membawa pembaca menyelami latar belakang Mat Kilau sejak kecil, latihannya dalam ilmu kepahlawanan serta strategi peperangan gerila yang digunakannya untuk menentang British. Buku ini juga menampilkan nilai-nilai patriotisme, keberanian dan kepentingan mempertahankan tanah air daripada penjajah. Salah satu kekuatan buku ini adalah penggunaan gaya bahasa yang santai tetapi tetap berkesan dalam menyampaikan kisah sejarah. Abdul Latif Talib bijak mengolah fakta sejarah menjadi penceritaan yang lebih hidup dan menarik. Pembaca bukan sahaja memperoleh maklumat tentang Mat Kilau, tetapi juga dapat memahami perasaan, cabaran dan pengorbanan seorang pejuang tanah air. Selain itu, buku ini turut memberi kesedaran kepada generasi muda tentang kepentingan menghargai jasa pahlawan terdahulu. Ia mengingatkan kita bahawa kemerdekaan yang dikecapi hari ini bukan diperoleh dengan mudah, tetapi hasil perjuangan dan pengorbanan wira-wira yang sanggup berkorban demi tanah air. Secara keseluruhannya, Mat Kilau Pahlawan Pahang merupakan sebuah buku yang wajib dibaca oleh semua lapisan masyarakat, terutamanya pelajar dan pencinta sejarah. Ia bukan sekadar menghidupkan kembali kisah perjuangan Mat Kilau, tetapi juga membakar semangat patriotisme dalam diri pembaca. Buku ini sangat sesuai dijadikan bahan bacaan untuk memahami sejarah negara dengan lebih mendalam dan penuh inspirasi. Sebagai murid sekolah, terdapat beberapa pengajaran penting yang boleh diambil daripada buku Mat Kilau Pahlawan Pahang. Pertama, semangat patriotisme. Kedua, keberanian dan keteguhan hati. Ketiga, bijak merancang dan bertindak.
Keempat, nilai kejujuran dan amanah. Kelima, berusaha untuk menimba ilmu. Kesimpulannya, kisah Mat Kilau bukan sekadar sejarah, tetapi satu inspirasi yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan harian sebagai seorang murid. Oleh itu, semoga dengan perkongsian ini akan mampu menarik minat lebih ramai generasi muda untuk menghayati pengorbanan pahlawan Melayu kita, Mat Kilau. Sekian, terima kasih.